Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Panji Baini, Yuska, salesman anda. Hari ni Panji nak buat perkara bahaya sikit. Kenapa bahaya? Panji nak review 4 buah kereta yang ada belakang Panji ni dengan berbeza karakter dan perwatakannya. Jom Panji review untuk korang. Korang nak pakai kereta Jerman, korang boleh ambil kereta ni, Audi A5 S-Line tahun 2012. Kalau korang nak kereta yang selesa, besar daripada Jepun, jom. Honda Accord 2.4 liter auto tahun 2013. Condition sangat-sangat tip-top. Tapi Panji tak nak cerita lagi untuk korang. Next, korang nak pakai kereta yang vibe bos-bos? Ada. Jom. Mercedes-Benz E250 model facelift. Dia datang dengan sisi 1.8 auto dari tahun 2011, register 2014. Kalau korang pakai yang ni, confirm balik kampung orang akan ingat korang orang kaya baru. Next, kalau korang ada family yang ramai, korang nak bawa jalan-jalan, kadang-kadang korang akan bawa jiran-jiran korang pun tumpang sama. Ada, jom. Sebuah MPV daripada Honda, model Odyssey 2.4 auto tahun 2009, register tahun 2014. Kalau korang nak tahu detail keempat-empat kereta yang Panji bagi tahu tadi, korang kena stay tune video ni sampai habis. Sebab at the end of this video, Panji akan bagi pendapat personally Panji sendiri untuk korang. So stay tune sampai habis. Korang ada bajet RM50,000, korang nak pakai kereta yang vibe premium, korang boleh ambil Audi A5 S-Line Quattro. Dia datang dengan sisi 2.0 dari tahun 2012. Macam yang korang sendiri boleh tengok, condition dia sangat-sangatlah tip-top. Panji boleh rate lebih kurang 10/10. Condition sangat-sangat mantap. Tak ada masalah enjin, tak ada masalah gearbox. Interior dalaman dia macam kereta baru. First, kita review dulu kereta ni untuk korang. Untuk bahagian depan dia, korang sendiri boleh tengok, dia punya grill sangat-sangatlah cantik. Ini bukan pernah tukar ke apa ke, korang boleh tengok sendirilah. Nombor plate dia pun cantik, headlamp dia pun masih lagi lawa. Dia punya lip dekat bawah tu pun masih lagi cantik. Tak ada bekas accident, tak ada bekas kemek, tak ada bekas calar-calar yang serius. Korang jangan risau, geng. Kereta ni juga bukan bekas banjir. Korang sendiri boleh check dia punya rekod. Korang boleh tengok bahagian keliling kereta ni, dia datang dengan cat berwarna putih original daripada Audi sendiri. Dengan rim saiz 19 inci dan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Condition kereta ni memang sangat-sangat cantik, geng. Seriously, Panji tak nak tipu. Ni hari Jumaat ni, Panji nak review jujur habis jujur untuk korang. Korang sendiri boleh tengok condition kereta ni memang sangat-sangat tip-top. Memang cantik teruk, geng. Panji tak tahu kenapa kereta ni memang sangat-sangat cantik dan korang tak nak beli kereta ni. Dia datang dengan 2 exhaust bahagian belakang dia. Memang sporty habis, memang seksi teruk. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather semi bucket, original daripada Audi. Korang sendiri boleh tengok bahagian dashboard dia cantik, tak ada pecah, tak ada merekah. Dah siap dengan Android player yang original macam ni. Untuk keluasan dia, korang sendiri boleh tengok, memang sangat-sangat cantik. Panji tak main-main, memang sangat-sangat perfect. Cushion tak ada pecah, tak ada merekah, tak nampak buruk macam kereta baru, geng. Kita tengok pula sebelah pemandu dia. Untuk bahagian driver dia pula, korang sendiri boleh tengok lah. Memang sangat-sangat cantik. Steering wheel multifunction original daripada Audi sendiri. Untuk mileage kereta ni pun masih lagi rendah je, geng. Masih lagi rendah. Mileage tak ada ubah-ubah. Memang perfect, geng. Kereta condition memang sangat-sangat cun. Kita tengok pula bahagian belakang kereta ni. Untuk bahagian belakang dia, untuk keluasan dia memang sangat-sangat cantik. Dia dah siap ada portable aircon dekat bahagian belakang ni. Seat pun masih lagi cantik. Dia ada armrest untuk cup holder dekat sini. Tak ada masalah. Kalau korang nak letak air atas tu ke, korang nak letak tangan nak rehat ke, boleh, tak ada masalah. Dengan keluasan 5 orang penumpang dalam satu kereta. Kereta ni memang sangat-sangat berbaloi. Dan sebelum Panji lupa nak bagi tahu, kereta ni dia datang dengan model frameless. Frameless punya tingkap. Memang sangat-sangat sporty habis. Memang sangat-sangat cantik, geng. Untuk door trim dia pun masih lagi lawa.
tak ada pecah, tak ada kotoran yang pelik-pelik. Ini pun warna asal macam yang Panji bagi tahu, korang sendiri boleh tengok. Warna yang dekat pintu dia ni dengan bahagian situ sama sahaja. Tak ada ubah-ubah. Memang sangat-sangat cantik geng. Next, kita turun pula dari kereta Jerman, kita pergi kepada kereta buatan Jepun. Honda Accord 2.4 auto tahun 2013. Condition sangat-sangat tip-top Memang sangat-sangat tip-top. Sebab apa Panji cakap tip-top? Dia punya warna sahaja almost 10k geng. Almost 10k. Panji tak main-main, korang boleh pergi tanya dekat kedai cat sendiri Untuk bahagian depan kereta ni memang sangat-sangat lawa. Dia punya headlamp pun tak ada pecah, tak ada kusam. Kita dah siap belanja polish baru Untuk bahagian grill dia cantik. Headlamp dua-dua dia ni memang tak ada problem apa-apa lah. Dah siap make up, dah siap jajan. Untuk korang memang sangat-sangat sempoi habis. Untuk kereta ni memang terkenal dengan keselesaan pemanduan yang sangat-sangat lancar. Performance memang sangat-sangat tinggi, memang sangat-sangat best. Handling dan sebagainya memang menang habis dekat Honda Accord ni. Yang ni owner asal dia memang betul-betul jaga. Owner asal dia jual ni pun sebab terpaksa geng. Sebab terpaksa. Kita tengok dulu keliling kereta ni. Macam yang korang boleh tengok, dia punya cat datang dengan 3 tone color. Memang sangat-sangat cantik geng. Dia punya muffler exhaust dah tukar kepada Akrapovic. Memang sporty teruk. So kita boleh tengok pula bahagian dalaman dia. Untuk bahagian dalaman dia datang dengan interior berwarna hitam, seat fully leather original daripada Honda. Kereta ni dia datang dengan keluasan 5 seater. Dia dah ada armrest dekat bahagian tengah ni. Korang boleh tengok lah. Ada cup holder lagi dekat sini. Korang tak payah nak pening-pening dah geng. Untuk bahagian ni juga, dia siap dengan aircon untuk bahagian belakang So passenger yang duduk dekat bahagian belakang memang tak akan panas. Kereta ni memang sangat-sangat cantik geng. Sangat-sangat cantik. Dia pun dah siap dengan langsir ni. Sunscreen cover ni. Korang tak payah nak tambah-tambah dah. Tak payah nak pakai tinted ke apa ke, tak payah. Kereta dah condition cantik. Kita tengok pula bahagian depan dia. Untuk bahagian depan dia, korang sendiri boleh tengok, dia dah siap dengan Android player, pedal shift, steering wheel multifunction, original daripada Honda sendiri. Untuk bahagian dashboard dia masih lagi cantik Macam yang Panji bagi tahu tadi, owner asal memang jaga kau-kau dia punya kereta. Memang sangat-sangat perfect geng. Untuk bahagian tengah ni pula, dia ada design kayu sikit dekat sini. Tapi geng, jangan risau, tetap sahaja cantik untuk design ni. Korang boleh tengok untuk bahagian dalaman ni pun cantik. Banyak storage dia. Untuk bahagian door trim dia, korang sendiri boleh tengok dan nilai. Memang sangat-sangat cantik. Tak ada koyak, tak ada pecah, tak ada kotor. Memang sangat-sangat cantik geng. Untuk kereta ni, harga asal dia RM49,000. Tapi Panji nak bagi dekat korang diskaun sebanyak RM10,000. Dan kalau korang buat full payment hari ni juga Panji nak korang bawa balik kereta ni dengan harga RM40,000 sahaja. Panji dah bagi diskaun sebanyak RM10,000 untuk korang. So kalau korang berminat, korang boleh contact nombor yang ada dalam video. Like, komen dan juga share. Jangan lupa tekan button loceng yang ada dekat bawah video ni. Next, kita balik kepada Jerman balik geng. Yang ni kalau korang nak pakai kereta vibe-vibe CEO ataupun businessman yang ada dekat luar sana, korang boleh pakai ni. Mercedes-Benz E250 E250 dia datang dengan model facelift tahun 2011, register tahun 2014. Yang ni dia datang dengan sisi 1.8 auto, condition sangat tip-top, cat masih lagi original daripada Mercedes. Yang ni cat dia datang dengan warna silver macam ni. Memang sangat-sangat garang geng. Korang boleh tengok dia punya headlamp pun masih lagi cantik. Cantik Tak ada masalah apa-apa untuk bahagian lampu dia. Cuma dia punya tinted sahaja merekah sikit tu. Tapi jangan risau. Untuk tinted tu Panji boleh belanja untuk korang. Untuk bahagian grill dia pula, memang sangat-sangat cantik geng. Sangat-sangat cantik untuk bahagian grill dia. Bahagian lip dia pun masih lagi cantik. Tak ada pecah, tak ada merekah. Condition kereta ni memang solid geng. Solid habis. Kita tengok dulu keliling kereta ni. Untuk bahagian keliling kereta ni, macam yang korang boleh tengok, dia bebas aksiden, bebas banjir. Memang sangat-sangat cantik Untuk rim dia pun masih lagi
original dengan ketebalan bunga tayar lebih kurang 70%. Kita tengok pula bahagian belakang dia. Memang sangat-sangat cantik. Dah siap dengan ducktail. Smart habis geng. Lampu pun dah smoke. Memang handsome teruk. Memang handsome teruk. Kereta ni pun ada 2 exhaust bahagian belakang dia. So bunyi dia agak sedap. Dia dalam sikit bunyi dia. Untuk kereta ni, kita cek dulu bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam. Seat fully leather, original daripada Mercedes. Kereta ni juga dah siap dilengkapi dengan sunscreen. Memang sangat-sangat cantik memang sangat-sangat cantik. Korang tak payah nak tambah-tambah tinted dah. Kalau korang nak tambah pun tak ada masalah. Untuk bahagian hadapan dia pula, korang boleh tengok. Dia punya dashboard masih lagi cantik. Tak ada pecah, tak ada merekah. Dah siap dengan Android player. Yang penting juga geng, steering wheel multifunction berserta pedal shift. Memang sangat-sangat mantap. Mileage pun belum sampai 150,000 Owner asal pun bukan kaki jalan-jalan sangat. Kereta condition tip-top. Engine, gearbox tak ada masalah. Aircon pun masih lagi sangat-sangat sejuk. Cat original geng. Mana lagi korang nak dapat condition cantik macam ni dengan harga 39,900 sahaja. Harga asal dia 49,900. Panji bagi diskaun sebanyak 10,000 dekat korang. So, kalau korang berminat dengan kereta ni, tu nombor yang ada dekat bawah. Contact cepat-cepat geng. Sebelum korang lepaskan peluang ni. Next, kalau korang mencari MPV yang padu, korang boleh tengok kereta ni. Honda Odyssey 2.4 auto tahun 2009, register tahun 2014. Kereta ni condition dia sangat-sangatlah tip-top dengan keluasan 7-seater. Memang sangat-sangat puas kalau korang nak buat family trip, nak buat bawa family jalan-jalan, makan angin dan sebagainya. Memang tak ada apa-apa masalah. Kita review sikit untuk kereta ni. Kereta ni dah siap dilengkapi dengan dashcam Dah ada dashcam. Grill dia pun masih lagi cantik dan original daripada Honda. Dia punya headlamp masih lagi cantik, macam baru, tinggal polish balik je geng. Ni lampu original dia ya geng. Cat berwarna grey, original daripada Honda. Tak ada bekas-bekas accident, tak ada cala-cala yang serius. Bukan bekas banjir. Rim pun memang sangat-sangat cantik dengan saiz 18 inci dan ketebalan bunga tayar lebih kurang 90%. Yang ni tayar baru keempat-empat tahun 2015. Pertengahan tahun 2015 kalau tak silap saya. Kereta condition sangat-sangat tip-top. Korang boleh tengok bahagian belakang dia. Pun sama juga ada reverse camera dekat bahagian belakang Dah siap semua sekali. Korang tak payah nak pening-pening dah. Kita tengok pula bahagian dalaman kereta ni. Untuk bahagian dalaman dia, dia datang dengan interior berwarna hitam berserta dengan warna silver macam ni. Korang boleh tengok lah dekat dia punya door trim ni. Untuk seat dia, berwarna hitam juga. Dia datang dengan konsep fully fabric original daripada Honda sendiri. Macam yang Panji bagi tahu tadi, kereta ni dia datang dengan keluasan 7-seater. Depan 2, tengah ni 3 dan belakang pun boleh masuk 2 ke 3 orang budak-budak kecil. So total kalau kecil-kecil je anak-anak korang, korang boleh sumbat lebih kurang dalam 8 orang dekat belakang ni tanpa barang. So kita tengok pula bahagian depan dia. Untuk bahagian depan dia, betapa specialnya kereta ni, korang boleh tengok. Dia ada design wooden dekat sini, kayu. Memang sangat-sangat cantik lah geng. Memang sangat-sangat cantik. Dekat door trim dia pun ada design kayu macam ni. Memang sangat-sangat cantik. Untuk kereta ni, dia dah siap dengan Android player original daripada Honda sendiri. Steering wheel multifunction original. Memang sangat-sangat handsome Mileage pun masih lagi rendah. Untuk kereta ni, harga asal dia 59,000. Bulan lepas Panji dah pecahkan harga kepada 49,000. Tapi hari ni, bulan ni Panji nak pecahkan untuk kereta ni. Panji nak jual kereta ni dengan harga RM39,999 sahaja. Kalau korang pandai nego, korang pandai cakap, mulut ada manis, kita bagi special harga untuk korang. So, keempat-empat kereta yang Panji review tadi ni, kalau korang berminat, korang boleh contact je nombor yang ada dalam video ni. Dan jangan lupa juga like, komen, share dan juga subscribe channel YouTube AR Yuska. Okay guys, so macam mana keempat-empat kereta yang Panji review tadi? Kalau korang berminat, korang boleh terus contact nombor yang ada dalam video ni. Like, komen dan juga share supaya korang tak terlepas next update daripada Panji. Sebelum Panji terlupa geng, kalau Panji ada RM50,000 dalam tangan Panji,
Panji mungkin akan beli Audi A5. Kereta memang bergaya. Hai, maintenance pula. Ataupun Honda Accord. Cantik. Memang power. Minyak pula kuat. Kan? Kalau aku pakai Mercedes, memang bergaya. Tapi spare part pula susah. Anak pula ramai. Aku rasa korang pun mesti akan pilih Honda Odyssey kan? Family ramai, family trip senang. Nak jalan-jalan bawa family yang ramai pun tak ada apa-apa masalah. Betul tak? So, Panji belum lagi dapatkan jawapan untuk sorang punya keputusan. Panji perlukan bantuan korang untuk suggest dekat kawan-kawan korang yang mana masih lagi mencari kereta, first car ke, daily car ke, ataupun korang nak buat kereta untuk lenjan. Tak ada masalah, korang boleh share video ni banyak-banyak dan jangan lupa subscribe channel AR Yuska. See you next video. Assalamualaikum.